Henry Gini selepas dia membunuh umat Islam di Palestin, dia dilantik menjadi pesuruh jaya tinggi British di Melaya. Tujuannya untuk jadikan Melaya sebagai Palestin kedua, bukan datang untuk menentang komunis, sebab komunis dilantik oleh British. Tuan-tuan, siapa komunis? Komunis ialah tentera MPJA, iaitu tentera yang bernaung di bawah British untuk menentang Jepun. Oleh sebab itu, komunis ialah fikiran British. Bagaimanakah di dalam sejarah kita mengatakan Henry Gini datang untuk menghancurkan komunis, sedangkan komunis dicipta oleh British? Mari kita kenal sejarah negara kita, tuan-tuan. Jangan kita terpedaya dengan sejarah yang mereka tulis. Dan kita lihat di antara dasar Henry Gini untuk menjadikan Melaya sebagai Palestin kedua ialah membawa masuk penduduk asing supaya penduduk ini menjadi majoriti penduduk asalnya berkurangan dengan kemasukan orang luar. Lebih lagi di Pulau Pinang, Singapura, Melaka, sebagaimana di Palestin mereka membawa masuk orang Yahudi beramai-ramai dan mereka menggunakan plan yang sama di Melaya.